pula. Makna yang pertama ialah jangan kita meminta tolong dengan makhluk dulu daripada minta tolong dengan Allah. Minta dengan Allah dulu, kemudian dengan makhluk. Contoh, kita ada penyakit nak sembuhkan, esok nak pergi hospital, usaha minta tolong dengan makhluk. Malam ni minta dulu dengan Allah. Ini maksud hadis. Minta dulu dengan Allah, ini dia yang menurunkan penyakit. Esok minta tolong dengan makhluk yang lemah. Kenapa? Kerana ramai orang dia tak minta tolong dengan Allah dulu. Benda yang makhluk boleh tolong, halal harus minta dengan makhluk. Kerana benda yang ni dua perkara. Ada yang makhluk boleh tolong, ada yang makhluk tak boleh tolong. Kita nak akad barang seorang, iaitu mesin basuh nak naik bubuh atas pikap. Kita tak ada orang, kita tengok ada budak 4-5 orang pergi jalan, kita panggil minta tolong akad ramai-ramai bubuh atas pikap nak mindah. Manusia boleh tak akad kalau Allah izin? Boleh. Halal minta tolong dengan makhluk. Ada pun perkara yang makhluk tak boleh buat, haram minta tolong dengan makhluk. Contoh, iaitu memberi rezeki. Haram minta dengan makhluk. Kerana Allah saja yang boleh beri rezeki. Lagi, memberi kehidupan, memberi zuriat dan seumpamanya. Tok Imam tak boleh beri zuriat kamu. Tok Bilal tak boleh nak beri zuriat. Minta dengan Allah. Fasta'in billah.